Simpanan KWSP duit rakyat bukan duit kerajaan. Itu tegas seorang pemerhati yang menyifatkan cadangan menukar skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada skim pencen sebagai langkah songsang dan cubaan halus kerajaan untuk menguasai dana rakyat di bawah alasan menjaga masa depan pencarung. Pemerhati turut menemplak cadangan berkenaan jelas bertentangan dengan Akta KWSP yang ditubuhkan bagi memastikan simpanan hari tua kekal sebagai hak mutlak pekerja, bukannya dikawal oleh kerajaan. Katanya tindakan kerajaan cuba mengurus atau mengawal dana pencarum adalah satu bentuk campur tangan tidak wajar terhadap simpanan rakyat sendiri. Sebelum ini, bekas pemimpin UMNO Isham Jalil dalam hantaran di laman sosialnya menegaskan kerajaan sebenarnya tidak mahu membenarkan rakyat mengeluarkan duit KWSP kerana dana itu menjadi sumber pinjaman utama kerajaan. Kita bayar kerajaan cukai, kerajaan bayar pada EPF, EPF bayar kita balik. Habis lalas kita dapat apa? Tuan-tuan dapat tak? So this is the actual reality yang orang-orang dalam kerajaan ini tak cakap. Malah beliau turut menyindir kerajaan menggunakan alasan risau hari tua semata-mata untuk menutup hakikat sebenar bahawa duit rakyat digunakan untuk menampung hutang kerajaan. Mengulas lanjut, pemerhati itu berkata kenyataan Isham itu ada asasnya jika benar kerajaan membenarkan cadangan menukar skim KWSP kepada skim pencen diteruskan. Tegasnya, separuh daripada caruman KWSP berasal daripada gaji pekerja sendiri, bukannya bantuan atau subsidi kerajaan, dan campur tangan kerajaan terhadap dana itu ibarat merompak simpanan rakyat secara sah. Justru katanya sebarang cadangan menukar skim KWSP kepada skim pencen bukan sahaja tidak praktikal, malah boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap pengurusan dana awam. Tegas pemerhati, jangan sentuh duit rakyat, jangan ubah skim, jangan usik KWSP. Biarlah rakyat urus simpanan sendiri, bukannya kerajaan.